Bagi mak ayah, tengok video ni sampai habis sebab ini khusus untuk anda. Setiap kali raya, pasti anak-anak dapat duit raya. Kebiasaan yang selalu terjadi adalah bila mak ayah terguna duit anak. Sedangkan duit ini adalah amanah kepada mak ayah. Tak boleh digunakan sesuka hati. Jadi ada satu kaedah untuk selamatkan duit anak anda. Bukan sahaja selamat, bahkan nilainya boleh naik secara purata 10% setahun. Iaitu mak ayah tukarkan kepada emas fizikal. Tak perlu beli sekaligus tuan-puan, sebab di Public Gold ni kita ada akaun emas Gap Junior, di mana mak ayah boleh buka akaun emas anak-anak secara percuma sahaja seawal usia mereka bayi lagi. Buka akaun emas Public Gold, kemudian mak ayah boleh terus mulakan simpanan emas minimum RM100, maksimum tidak ada limit. Biasanya waktu raya ni anak-anak dapat banyak duit raya, lebih RM100. Kalau tidak tukar kepada simpanan emas tuan-puan, pasti akan habis terguna. Jadi bila simpan dalam bentuk emas, nilainya naik secara purata 10% setahun, mak ayah tidak mudah terguna, dan simpanan emas ini boleh dijadikan sebagai dana pendidikan mereka nanti. Bagi mak ayah yang nak saya bantu untuk buka akaun emas anak secara percuma, boleh terus klik link di bio ataupun rujuk pin video yang saya sediakan. Saya bantu sebaiknya cara dan langkah mudah simpan emas di Public Gold.